Sejujurnya masalahnya bermula dengan pakaian ibu mentua saya pada malam itu. Beliau memakai sehelai gaun yang menampakkan bentuk badannya lebih jelas daripada biasa. Setiap kali beliau berjalan ke dapur atau duduk di sofa, pandangan saya pasti terarah kepadanya. Saya tahu ini salah, akal saya sedar, tetapi tubuh saya jujur. Saya masuk ke dalam bilik, mengunci pintu dan duduk di atas kerusi. Saya tiada pilihan lain selain cuba menenangkan diri sendiri. Pada mulanya, saya cuba membayangkan wanita lain, pelakon yang pernah saya lihat, atau wanita wajah asing yang pernah terserempak di jalanan, tetapi semuanya sia-sia. Bayangan ibu mentua saya asyik muncul. Tidak, ini tidak boleh berlaku. Walaupun saya cuba memaksa diri memikirkan perkara lain, akhirnya saya tetap tewas pada bayangan ibu mentua saya. Bukankah kita tidak boleh mengawal apa yang terlintas di fikiran? Ketika nafas saya mula menjadi kencang, tiba-tiba krik, pintu bilik terbuka. Saya pasti saya sudah menguncinya. Ibu mentua saya masuk sambil membawa kemeja yang sudah digosok untuk saya pakai esok, dan beliau nampak semuanya. Beliau nampak saya yang sedang duduk di kerusi, kedudukan tangan saya, dan riak wajah saya. Ia adalah satu bencana besar. Maafkan saya. Ibu mentua saya segera meletakkan kemeja itu di atas katil. Kita bincang nanti. Beliau berhenti seketika di depan pintu. Tanpa menoleh ke belakang, beliau berkata dengan suara yang bergetar, "Tak apa, lelaki memang macam tu." Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahawa insiden ini akan mengubah hubungan kami sepenuhnya. Nama saya Azman, tahun ini umur saya 42 tahun. Mungkin kedengaran agak megah jika saya katakan saya seorang usahawan pembinaan yang berjaya, tetapi saya telah membina sebuah syarikat pembinaan bersaiz sederhana setelah lebih 20 tahun berhempas pulas merantau dari kampung ke Kuala Lumpur dengan tangan kosong. Saya tinggal di sebuah penthouse yang luas di Mont Kiara dan dari segi kewangan, hidup saya cukup selesa. Namun, setahun yang lalu, saya kehilangan isteri saya, Zarina, seluruh hidup saya, dalam satu kemalangan jalan raya. Zarina 10 tahun lebih muda daripada saya. Dia meninggalkan dunia ini pada usia 32 tahun. Sejak awal lagi, orang di sekeliling kami risau tentang perbezaan umur kami. Beza 10 tahun tu banyak, kan? Nanti kamu mungkin menyesal, kata-kata seperti itu sering saya dengar. Tetapi bagi saya, Zarina adalah cinta pertama dan terakhir saya. Sifatnya yang ceria dan hangat menjadi cahaya dalam hidup saya yang dahulunya kelam. Setelah cahaya itu padam, saya hancur sepenuhnya. Saya cuba menyibukkan diri dengan kerja gila-gila, tetapi setiap kali pulang ke rumah yang kosong, rasa sunyi itu datang menyerang. Peti sejuk sentiasa kosong, ruang tamu terlalu sunyi, dan katil terasa terlalu luas. Patutkah aku hidup begini? Setiap malam saya tertidur dengan fikiran itu. Selepas majlis pengebumian, ibu mentua saya, Puan Halimah, sering datang menziarahi saya. Walaupun kesedihan kehilangan anak tunggalnya, Zarina, pasti amat mendalam, beliau tidak sampai hati melihat saya yang tidak makan, tidak tidur, dan hidup tidak terurus. "Azman, kamu dah makan ke?" Kata-kata pertama yang diucapkannya ketika datang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Saya hanya mampu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Puan Halimah membuka peti sejuk tanpa bersuara, lalu mengeluh. "Macam mana nak hidup macam ni? Mesti arwah Zarina risau tengok kamu dari sana." Sejak hari itu, Puan Halimah datang 3 atau 4 kali seminggu. Beliau akan memasak lauk pauk, mencuci pakaian, dan mengemas rumah. Kadang-kadang, beliau hanya duduk di sofa ruang tamu, menemani saya dalam diam. Kami adalah satu-satunya orang yang memahami kehilangan yang sama dan berkongsi kesedihan itu sahaja sudah cukup untuk memberi sedikit ketenangan. Puan Halimah juga tinggal seorang diri. Bapa mentua saya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. "Orang yang hidup kena teruskan hidup," katanya sambil tersenyum sayu pada satu malam ketika kami makan bersama. Pada saat itu, saya merasakan satu perasaan yang aneh. Perbezaan umur antara saya dan Puan Halimah hanyalah 13 tahun. Walaupun saya memanggilnya Mak, umur kami sebenarnya lebih dekat seperti abang dan adik. Puan Halimah melahirkan Zarina pada awal usia 20-an dan beliau masih mengekalkan penampilan yang muda dan anggun. Mungkin kerana beliau kerap bersenam yoga dan berjalan-jalan, pada usia 55 tahun, beliau kelihatan sangat sihat dan cergas, sukar untuk dipercayai. Beberapa bulan berlalu.
Saya yang pada mulanya sukar untuk makan, mula menjamah sedikit demi sedikit hidangan yang disediakan oleh Puan Halimah. Rutin harian saya memaksa diri ke pejabat, bekerja dan pulang untuk makan malam bersamanya sedikit sebanyak membantu saya menguruskan kesedihan di hati. Ia tidak hilang sepenuhnya, tetapi rasa sakit yang menyesakkan dada itu sudah berkurangan. Pada suatu malam, selepas makan, ketika Puan Halimah sedang mencuci pinggan, saya buat pertama kalinya memandangnya dengan cara yang berbeza. Biasanya beliau memakai pakaian yang selesa apabila datang ke rumah, tetapi pada hari itu, beliau memakai sehelai skirt labuh hingga atas lutut. Saya terpandang susuk tubuhnya yang sedang berdiri di hadapan sinki, dan tanpa sedar, saya terus memerhatikannya. Tidak, aku tak boleh macam ni. Saya cepat-cepat mengalihkan pandangan, tetapi jantung saya berdegup kencang secara aneh. Sejak itu, setiap kali Puan Halimah datang, wujud satu perasaan tegang yang aneh. Beberapa minggu kemudian, Puan Halimah mula jarang datang. Daripada 3-4 kali seminggu, ia berkurangan kepada sekali seminggu, kemudian sekali dalam 2 minggu. Mak dah lama tak datang, saya bergumam sendirian sambil memandang peti sejuk yang kosong. Saya rindu lauk pauk yang dimasaknya, rindu perbualan kami semasa makan malam. Paling penting, saya rindu akan kehadirannya. Saya terfikir untuk menelefonnya, tetapi saya batalkan niat itu. Mak pun ada kehidupan sendiri. Takkan dia nak jaga aku selamanya? Namun, sebahagian hati saya terasa kosong. Setiap kali pulang dari kerja, saya akan membuka pintu dengan harapan Puan Halimah ada di dalam, tetapi rumah itu sentiasa kosong. Sebulan berlalu begitu sahaja. Pada suatu petang Sabtu, telefon saya berdering. Puan Halimah. Rupa-rupanya, apartmen yang didiaminya mempunyai masalah berkaitan projek pembangunan semula. Duit pampasan dah dapat, tapi buat masa ni, Mak tak ada tempat nak tinggal sementara cari rumah baru. Apabila Puan Halimah berkata begitu sambil mengeluh, saya tanpa teragak-agak memberi cadangan. Mak, datanglah tinggal di rumah saya. Bilik pun banyak yang kosong, lebih baik daripada tinggal seorang diri. Sejujurnya, saya juga terlalu sunyi tinggal bersendirian. Penthouse yang luas ini mempunyai 4 bilik, tetapi hanya saya seorang yang menghuninya, membuatkan rumah terasa terlalu kosong. Saya rasa jika Puan Halimah ada di sisi, kekosongan yang ditinggalkan oleh Zarina akan sedikit terisi. Puan Halimah berfikir sejenak. Betul ke ni? Tak menyusahkan kamu ke? Sama sekali tidak, Mak. Malah, saya rasa lebih selesa. Akhirnya, Puan Halimah menerima pelawaan saya. Beliau memilih bilik tetamu yang paling jauh dari bilik saya dan kami bersetuju untuk menjaga jarak yang sesuai. Pada waktu siang, kami melakukan hal masing-masing dan pada waktu malam, kami makan bersama. Beberapa hari pertama, semuanya berjalan seperti yang dirancang. Kami menghormati rutin hidup masing-masing tanpa sebarang masalah. Tetapi, apabila kami mula tinggal di bawah bumbung yang sama, satu perubahan aneh mula berlaku. Puan Halimah secara semula jadi mula membantu menguruskan kerja-kerja rumah. Kalau ada baju kotor, bagi sini, Mak basuh sekali. Tak apa, Mak. Saya boleh buat sendiri. Tak apalah. Alang-alang Mak nak basuh baju. Lebih senang buat sekali. Maka saya pun menyerahkan pakaian kotor saya. Beberapa hari kemudian, saya dapati lipatan pakaian yang bersih terletak di hadapan pintu bilik saya. Di dalamnya, termasuklah seluar dalam saya. Wajah saya terasa panas. Puan Halimah telah mencuci seluar dalam saya. Semasa makan malam, saya memberanikan diri untuk bersuara. Mak, seluar dalam tu, biar saya basuh sendiri lain kali. Kenapa pula, bukannya kotor pun? Dobi tetap Dobi, Puan Halimah ketawa seolah-olah tiada apa-apa. Kita dah tinggal serumah, janganlah fikirkan sangat perkara remeh macam tu. Sejak itu, Puan Halimah terus menguruskan semua cucian saya. Pada mulanya saya malu, tetapi lama-kelamaan, saya menjadi terbiasa. Mungkin, kebiasaan itulah yang menjadi masalah. Fakta bahawa Puan Halimah menyentuh, mencuci dan melipat seluar dalam saya menjadi sesuatu yang normal keakraban itu tanpa sedar telah mengaburkan batasan antara kami. Masalah yang lebih besar bermula selepas itu. Apabila saya bangun pagi, Puan Halimah sudah pun berada di dapur menyediakan sarapan. Melihatnya memakai apron, memegang kuali sambil menyanyi kecil kelihatan begitu semula jadi. Saya juga sering melihatnya membaca buku di ruang tamu atau duduk di sofa menonton drama. Terutamanya, saya sering terpandang susuk tubuhnya yang sedang minum teh di ruang tamu selepas pulang dari berjalan-jalan petang.
Puan Halimah selesa memakai pakaian ringkas di rumah dan kadang-kadang beliau memakai gaun atau skirt paras lutut. Apabila beliau duduk di sofa dan menyilangkan kakinya, betisnya yang licin akan kelihatan, menarik perhatian saya. Ini tak boleh jadi. Saya cuba mengawal diri. Tetapi susuk tubuh Puan Halimah yang sihat dan bertenaga itu asyik menarik perhatian. Pada usia 55 tahun, tubuhnya dijaga dengan begitu baik sehingga sukar dipercayai. Pada waktu malam, saya semakin sukar untuk tidur. Kelakian saya yang sudah lama tertidur sejak pemergian isteri saya perlahan-lahan mula bangkit dan ia ditujukan kepada Puan Halimah. Pada suatu hari, saya memerhatikan Puan Halimah dengan teliti. Bentuk matanya, bibirnya, senyumannya, makni iras arwah Zarina. Tidak, lebih tepat lagi Zarina yang mewarisi rupa ibunya. Zarina adalah versi muda Puan Halimah dan Puan Halimah adalah versi matang Zarina. Apabila saya menyedari hakikat ini, saya menjadi semakin keliru. Adakah ini kerana saya terlalu merindui isteri saya? Atau saya tidak dapat mencari jawapannya? Setelah sebulan tinggal bersama, saya semakin sedar akan kehadiran Puan Halimah. Apabila beliau membongkok untuk membersihkan sesuatu, kaki licinnya di bawah skirt akan kelihatan. Apabila beliau duduk di sofa dengan kaki yang dirapatkan, setiap kali tangannya tersentuh tangan saya secara tidak sengaja, jantung saya akan berdegup kencang. Di pejabat pun, saya asyik teringatkannya. Hari ni mak nak makan apa agaknya? Boleh beli buah kegemaran dia masa balik nanti. Saya rasa janggal dengan diri saya yang berfikir begitu semasa bekerja dan saya mula ternanti-nanti untuk pulang ke rumah. Dulu saya takutkan rumah yang kosong. Kini saya teruja untuk pulang ke rumah di mana Puan Halimah berada. Asman dah balik. Sebaik sahaja saya membuka pintu, Puan Halimah akan menyambut saya dengan senyuman ceria. Mak dah siapkan makan malam. Pergilah mandi dulu. Kata-kata itu terasa begitu hangat. Semasa makan, kami akan berkongsi cerita tentang apa yang berlaku pada hari itu. Hari ini saya berjaya dapatkan satu kontrak besar di pejabat. Wah, bagusnya. Tahniah. Puan Halimah mendengar cerita saya dengan ikhlas dan turut gembira untuk saya. Setiap kali itu, saya akan merenung wajahnya. Apabila mata kami bertemu, jantung saya berdebar-debar. Apa ni? Perasaan apa ni sebenarnya? Saya tahu, ini bukan sekadar rasa terima kasih. Pada suatu petang Sabtu, saya berada di rumah kerana cuti. Puan Halimah sedang melakukan senaman yoga di ruang tamu. Beliau membentangkan tika yoga dan menggerakkan badannya perlahan-lahan, kelihatan begitu anggun. Beliau memakai seluar legging dan kemeja T tanpa lengan yang menonjolkan lagi bentuk badannya. Saya berpura-pura minum kopi di dapur sambil memerhatikannya. Setiap gerakannya membongkok, meluruskan kaki, mengangkat tangan semuanya tertangkap di mata saya. Sukar untuk percaya itu adalah badan seorang wanita berumur 55 tahun. Pahanya yang tegang, pinggangnya yang ramping, bahunya yang lembut. Puan Halimah seorang wanita yang sangat cantik. Pada masa itu, beliau menoleh dan melihat saya. Kenapa? Nak apa-apa ke? Tak. Tak ada apa-apa. Saya cepat-cepat mengalihkan pandangan. Puan Halimah tersenyum. Boleh tolong buatkan kopi secawan? Haus pula. Baik mak, saya membancuh kopi dan memberikannya kepada Puan Halimah. Beliau duduk di atas tika yoga untuk mengambil kopi itu dan pada masa itu, hujung seluar leggingnya yang terangkat sedikit di atas lutut menarik perhatian saya. Jantung saya berdegup kencang sekali lagi. Apa aku buat ni? Saya kembali ke bilik tetapi bayangan Puan Halimah tidak hilang dari fikiran saya. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bayangan Puan Halimah asyik bermain di fikiran. Imejnya semasa beryoga, menyediakan makanan, duduk di sofa dengan kaki bersilang. Apa yang aku fikirkan ni? Saya menekuk muka ke bantal. Saya tahu ini salah. Tetapi hati saya sudah tidak dapat dikawal lagi. Ketika kami sudah tinggal bersama selama sebulan setengah, saya tidak lagi dapat menafikan perasaan saya. Setiap kali Puan Halimah melakukan kerja rumah, setiap kali beliau tersenyum, setiap kali saya mendengar suaranya, hati saya bergelora. Terutamanya apabila beliau memakai skirt di atas paras lutut, saya tidak tahu ke mana harus saya arahkan pandangan. Di pejabat, saya mula hilang fokus, sedang meneliti dokumen pun, tiba-tiba saya akan teringatkan Puan Halimah. Semasa mesyuarat pun, fikiran saya sering melayang. Kalau macam ni, boleh jadi masalah besar. Saya cuba menyalahkan diri sendiri, tetapi tidak berhasil.
Puan Halimah juga seolah-olah dapat merasakan sesuatu. Beliau mungkin perasan cara saya memandangnya sudah berbeza. Kadang-kadang apabila mata kami bertemu, beliau akan mengalihkan pandangan terlebih dahulu. Dan beliau seolah-olah cuba menjaga jarak yang lebih jauh daripada saya. Semasa makan malam pun, kami tidak lagi berbual dengan selesa seperti dulu. Keheningan yang janggal sering berlaku dan kami bertindak dengan berhati-hati, sedar akan kehadiran masing-masing. Pada suatu malam Jumaat, saya mengalami hari yang sangat tertekan di pejabat. Pulang ke rumah pun hati saya tidak tenang. Selepas makan malam, saya terus masuk ke bilik. Saya mandi dan berbaring di atas katil, tetapi tidak dapat tidur. Fikiran saya asyik tertumpu pada Puan Halimah. Saya teringat pakaian yang dipakainya semasa makan malam tadi. Sehelai gaun yang sedikit di atas paras lutut. Setiap kali beliau berulang-alik di dapur untuk menyediakan makanan, pemandangan itu melekat di mata saya. Saya duduk di kerusi di sebelah katil. Ini salah. Tetapi badan saya mula bertindak balas. Ini kali pertama saya merasakan perasaan ini sejak isteri saya meninggal dunia. Saya bangun dan menuju ke pintu. Klik. Bunyi kunci diputar. Dah kunci. Saya berasa lega dan duduk semula di kerusi. Saya tiada pilihan lain selain cuba menenangkan diri. Saya memejamkan mata, menarik nafas dan menumpukan perhatian pada sensasi yang sudah lama tidak saya rasai. Pada mulanya, saya cuba membayangkan perkara lain. Wajah seorang pelakon yang pernah saya lihat atau wanita wajah asing yang pernah saya temui. Tetapi sia-sia, bayangan Puan Halimah asyik muncul. Pemandangan malam tadi beliau memakai gaun dan berjalan di dapur, duduk di sofa dengan kaki bersilang, riak wajahnya ketika tersenyum. Tidak, ini salah. Akal saya berfikir begitu, tetapi tubuh saya jujur. Semakin saya memikirkannya, semakin kuat tindak balasnya. Akhirnya, saya menyerah dan menumpukan perhatian pada bayangannya. Nafas saya menjadi semakin laju. Pada saat itu, Tok, Tok, Azman? Suara ketukan pintu diiringi dengan suara Puan Halimah. Saya terkejut dan berhenti serta-merta, tetapi saya tidak sempat untuk menjawab. Krik, bunyi pintu dibuka. Aku dah kunci tadi. Rupa-rupanya kunci itu tidak terpasang dengan betul. Mak dah gosokkan kemeja untuk esok. Puan Halimah masuk sambil membawa kemeja. Kemudian, beliau berhenti. Beliau melihat saya yang sedang duduk di kerusi. Beliau nampak keadaan saya, riak wajah saya dan kedudukan tangan saya. Mata Puan Halimah membulat. Oh. Beliau mengeluarkan suara terkejut yang perlahan. Maafkan saya. Saya segera menutup bahagian bawah badan dengan tangan dan memusingkan badan. Muka saya terasa panas membahang. Wajah Puan Halimah juga menjadi merah padam. Maaf. Mak dah ketuk tadi, tapi tak ada jawapan. Kemeja di tangannya terjatuh ke lantai. Kami berdua kaku memandang kemeja itu. Saya betul-betul minta maaf. Saya tidak berani memandangnya. Puan Halimah cepat-cepat mengambil kemeja itu dan meletakkannya di atas katil. Kita bincang nanti. Beliau bergegas untuk keluar, tetapi berhenti seketika di pintu. Seolah-olah cuba menenangkan nafas. Tanpa menoleh, beliau berkata dengan suara yang bergetar. Tak apa, lelaki memang macam tu. Pintu ditutup perlahan. Saya terduduk di situ, malunya bukan kepalang. Rasa panas di muka tidak hilang. Saya tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Saya hanya mampu menekuk muka dengan kedua-dua tangan, menggeliat dalam rasa malu. Macam mana aku nak hadap muka dia esok pagi? Tetapi tiba-tiba satu fikiran aneh terlintas. Pandangan Puan Halimah sebelum keluar tadi, apabila beliau melihat keadaan saya, bukan hanya ada rasa terkejut, seolah-olah ada emosi lain yang bercampur. Tak mungkin. Saya menggelengkan kepala. Tetapi jantung saya berdegup kencang dengan aneh. Malam itu, saya tidak dapat tidur walau sekejap. Pagi keesokannya terasa sangat janggal. Saya bangun lebih lewat daripada biasa, takut untuk bertembung dengan Puan Halimah. Tetapi akhirnya kami terpaksa juga bersemuka. Apabila saya ke dapur, beliau sedang menyediakan sarapan. Dah bangun? Mari makan. Puan Halimah bercakap seperti biasa. Saya duduk di meja makan dengan berhati-hati. Tidur lena? Ya. Mak pula? Mak pun tidur lena. Kami sarapan dalam suasana yang janggal. Perbualan terhenti-henti dan keheningan menyelubungi. Saya ingin cepat-cepat habiskan sarapan dan pergi ke pejabat. Hari ni balik awal tak? Puan Halimah bertanya. Tak pasti. Ada banyak kerja sikit. Baiklah.
Nanti mak siapkan makan malam. Saya mengangguk dan beredar ke tempat kerja. Di pejabat, saya tidak dapat menumpukan perhatian. Kejadian malam tadi asyik berulang di fikiran. Saat Puan Halimah masuk ke bilik saya, riak wajahnya, kata-katanya, "Apa yang aku fikirkan ni?" Saya menggelengkan kepala, tetapi sebahagian hati saya ingin bertemu dengannya lagi. Pukul 6 petang, saya bergegas pulang. Sepanjang perjalanan pulang, jantung saya berdebar-debar. Saya membuka pintu depan. Dah balik? Puan Halimah sedang duduk di sofa ruang tamu. Tidak seperti biasa beliau berada di ruang tamu, bukan di dapur. Ya. Makan malam? Belum masak lagi. Mak tunggu kamu balik. Puan Halimah memandang saya. Pandangan matanya berbeza daripada biasa. Duduklah. Saya duduk di sofa bertentangan dengannya. Pasal malam tadi. Puan Halimah memulakan perbualan. Saya menelan air liur. Mak, saya minta maaf. Saya betul-betul. Tak apa. Bukan salah kamu. Puan Halimah mengangkat tangannya. Lelaki yang tinggal seorang diri boleh jadi macam tu, mak faham. Tetapi memandangkan semuanya sudah terbongkar, saya memutuskan untuk berterus terang. Saya fikirkan mak masa tu. Mata Puan Halimah membulat. Apa? Mula-mula tidak. Saya cuba bayangkan benda lain. Betul. Saya menyambung, kata-kata saya tanpa berani mengangkat muka. Tapi, bayangan mak asyik muncul. Tinggal serumah, hari-hari berjumpa. Lama-kelamaan saya asyik terpandang mak. Suara saya bergetar. Saya tahu ini salah. Mak ibu kepada isteri saya dan saya menantu mak. Tapi, Puan Halimah bertanya perlahan. Tinggal bersama buat saya tak dapat kawal naluri saya. Saya mengaku dengan jujur. Bila mak buat kerja rumah, bila mak duduk di sofa, bila mak pakai skirt paras lutut. Semuanya menarik perhatian saya. Azman, sebagai seorang lelaki, saya tak boleh tahan. Mula-mula saya rasa bersalah. Rasa bersalah pada arwah Zarina. Pada mak. Saya menekuk muka. Tapi lama-kelamaan, perasaan tu makin menjadi-jadi. Di pejabat pun asyik teringatkan mak dan saya tak sabar nak balik rumah. Ini bukan sebab saya sunyi semata-mata. Puan Halimah diam seketika. Mak pun dah fikirkan. Beliau berkata perlahan. Kita tinggal bersama macam ni, memang tak boleh dielakkan kita saling sedar akan kehadiran masing-masing. Jantung saya berdegup kencang. Mak faham betapa susahnya lelaki hidup seorang diri. Setiap hari mesti kena tahankan. Puan Halimah memandang mata saya. Semalam pun mak nampak kamu buat macam tu seorang diri dalam bilik. Wajah Puan Halimah menjadi merah. Maafkan mak. Sepatutnya mak lebih berhati-hati. Mungkin pakaian mak di rumah terlalu santai. Beliau menggosok-gosok lututnya. Jujur, mak terkejut bila nampak semalam. Suara Puan Halimah bergetar. Tapi selepas tu, mak asyik teringat. Mak pun manusia biasa. Saya tidak dapat menahan diri lagi. Saya mencapai tangannya. Mak. Azman. Puan Halimah perlahan-lahan mengangguk. Malam ni, kamu tak perlu tahan lagi. Mak pun rasa benda yang sama. Saya rasa seperti jantung saya akan berhenti berdegup. Betul ke, Ma? Ya. Puan Halimah menggenggam tangan saya erat. Malam ni, kita jangan fikirkan apa-apa. Saya bangun dengan berhati-hati. Puan Halimah juga bangun perlahan-lahan. Kita ke bilik, beliau mengangguk kecil. Kami berjalan ke bilik tidur tanpa sepatah kata. Degupan jantung kami kedengaran begitu jelas. Mak. Ya. Saya memandang wajahnya. Wajah yang mirip arwah isteri saya, tetapi dengan kecantikan yang lebih matang dan mendalam. Puan Halimah juga memandang saya. Dan bibir kami bertemu. Kesunyian, kerinduan, semua perasaan bercampur baur. Malam itu, kami telah melintasi batasan. Saya rasa seperti diri saya yang telah tertidur selama lebih setahun kini telah terjaga. Sejujurnya, Puan Halimah jauh lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Umurnya yang 55 tahun langsung tidak terasa. Ia sangat berbeza berbanding memuaskan diri sendiri di dalam bilik, kehangatan tubuh manusia sebenar, sentuhan lembut dan perasaan yang dikongsi bersama. Badan saya masih mengingatinya, betapa saya merindui semua ini. Puan Halimah juga nampaknya sudah lama tidak merasainya. Mungkin sebab itu kami berdua lebih bersemangat. Sehingga subuh, kami tidak melepaskan satu sama lain. Keesokan paginya, saya membuka mata di sebelah Puan Halimah.
Cahaya matahari menembusi celah langsir. Puan Halimah masih tidur. Wajahnya kelihatan tenang. Kita dah buat perkara besar, saya berfikir. Tetapi saya tidak menyesal. Malah, hati saya terasa hangat. Puan Halimah juga membuka matanya. Kami saling berpandangan tanpa kata untuk seketika. Menyesal? Puan Halimah bertanya dahulu. Tidak, Mak pula? Mak pun tidak. Puan Halimah menyembunyikan wajahnya di dada saya. Tapi, Mak bahagia. Saya memeluknya erat. Saya pun. Kami bukan lagi ibu mentua dan menantu. Kami telah menjadi seorang lelaki dan seorang wanita. Sejak hari itu, hubungan kami berubah sepenuhnya. Pada waktu siang, kami masih menjaga jarak yang sewajarnya, tetapi pada waktu malam, kami akan mencari satu sama lain. Bekerja di pejabat juga terasa berbeza. Dulu saya malas hendak pulang, kini saya tidak sabar untuk pulang. Kerana Puan Halimah sedang menunggu. Setiap kali jam menunjukkan pukul 6 petang, saya akan bergegas pulang. Jantung saya berdebar-debar semasa menaiki lift. Apabila saya membuka pintu, Puan Halimah sedang menyediakan makan malam di dapur. Dah balik awal hari ni? Ya, saya nak cepat-cepat balik. Puan Halimah tersenyum lebar. Pergi mandi dulu, nanti kita makan. Masa makan malam bersama juga menjadi berbeza, tidak lagi janggal seperti dahulu. Tangan kami bersentuhan secara semula jadi, mata kami bertemu dan kami sering ketawa. Selepas makan, kami akan duduk di sofa ruang tamu sambil minum wain. Sambil menonton drama, sentuhan fizikal akan bermula secara semula jadi. Memegang tangannya, bersandar di bahunya, mengusap rambutnya. Semuanya terasa begitu natural. Saya bahagia, Mak. Mak pun. Kami saling berpandangan dan tersenyum. Dan kami berciuman sekali lagi. Malam itu juga kami bersama. Beberapa hari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, kami menjadi semakin rapat. Puan Halimah menjadi sebahagian daripada hidup saya dan saya menjadi sebahagian daripada hidupnya. Pada hujung minggu, kami akan pergi membeli barang dapur bersama, bersiar-siar di taman dan menonton wayang. Di luar, kami masih ibu mentua dan menantu, tetapi di rumah, kami adalah pasangan kekasih. Hidup macam ni dengan kamu, Mak rasa seronok sangat. Pada suatu malam, Puan Halimah berkata sambil berbaring dalam pelukan saya. Dah lama Mak tak rasa hidup macam ni. Saya pun sama. Saya mengusap rambutnya. Kalau bukan sebab Mak, mungkin saya masih hidup sunyi seorang diri. Mak pun sama. Puan Halimah menyembunyikan wajahnya di dada saya. Sebab kamu, Mak rasa macam jadi perempuan semula. Kami berpelukan dan tertidur. 2 bulan berlalu. Hubungan kami menjadi semakin mendalam. Melangkaui hubungan fizikal semata-mata, kami juga menjadi rapat dari segi emosi. Saya mula mencintai Puan Halimah. Jika pada mulanya ia hanyalah untuk menghilangkan rasa sunyi, kini ia adalah cinta yang sebenar. Mak, hujung minggu ni kita pergi bercuti, nak. Pada suatu petang, saya memberi cadangan. Bercuti? Ya. Ke tempat yang tenang. Kita berdua saja. Puan Halimah teragak-agak seketika. Boleh ke? Boleh, tak ada siapa yang akan kenal kita. Akhirnya, Puan Halimah mengangguk. Pada hujung minggu itu kami terbang ke Langkawi. Saya menempah sebuah vila peribadi yang sunyi. Ia menghadap ke laut. Wah, cantiknya. Puan Halimah terpegun memandang keluar tingkap. Syukurlah Mak suka. Saya memeluk bahunya. Kami berjalan di sepanjang pantai sambil berpegangan tangan. Tiada sesiapa yang mengenali kami. Kami berasa bebas. Pada waktu malam, kami kembali ke vila dan memasak bersama. Dengan bahan-bahan yang disediakan oleh Puan Halimah, kami menyediakan makan malam yang lazat. Sedapnya. Alhamdulillah, mujur sedap. Puan Halimah tersenyum. Malam menjelma. Kami duduk di beranda sambil memandang laut. Bunyi ombak kedengaran. Bolehkah kita sebahagia ini? Puan Halimah bergumam. Mestilah boleh. Kita layak untuk bahagia. Saya memegang tangannya. Puan Halimah memandang saya. Terima kasih. Saya yang patut berterima kasih. Kami berciuman. Kemudian kami masuk ke dalam bilik. Keesokan paginya, kami bangun awal untuk melihat matahari terbit. Kami duduk di tepi pantai bersama-sama, memerhatikan matahari yang perlahan-lahan muncul. Cantik sangat. Ya, betul. Saya memandang Puan Halimah. Beliau lebih cantik daripada matahari terbit itu. Saya cintakan Mak. Buat pertama kalinya, saya meluahkan cinta saya. Mata Puan Halimah membulat.
Kemudian air matanya mengalir. Mak pun. Kami berpelukan di pantai. Ia adalah saat yang paling membahagiakan. Kira-kira sebulan selepas kami pulang dari Langkawi, pada suatu petang, telefon Puan Halimah berdering. Selepas menjawab panggilan itu, riak wajahnya menjadi tegang. Ya, baik. Bila? Selepas panggilan tamat, Puan Halimah memandang saya. Zahira nak balik Malaysia. Kak Zahira? Saya terkejut. Puan Zahira, kakak kepada arwah Zarina, anak sulung Puan Halimah. Kak Zahira telah berhijrah ke Amerika Syarikat 20 tahun yang lalu dan berkahwin dengan seorang ahli perniagaan di sana. Semasa pengebumian Zarina pun, beliau tidak dapat pulang kerana pandemik COVID-19. Tiba-tiba saja, ya, dia nak selesaikan urusan di Amerika dan balik ke Malaysia terus. Katanya risau tengok mak dah semakin tua. Suara Puan Halimah bergetar. Saya juga mula berasa cemas. Jika Kak Zahira pulang, hubungan kami mungkin akan terbongkar. Bila dia sampai? Minggu depan. Dan katanya dia nak tinggal dengan mak buat sementara waktu. Jantung saya terasa luruh. Jika Kak Zahira tinggal bersama Puan Halimah terpaksa berpindah keluar dari rumah ini. Macam mana ni? Puan Halimah menggenggam tangan saya erat. Nampaknya kita kena berhati-hati. Baik, Mak. Saya mengangguk, tetapi hati saya terasa berat. Suami Kak Zahira dikatakan akan menyusul sebulan kemudian kerana urusan kerja. Seminggu kemudian, Kak Zahira tiba. Kami menjemputnya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Saya, Puan Halimah dan Kak Zahira. Beliau kelihatan masih anggun dan sophisticated. Walaupun sudah berusia pertengahan 30 konaan, beliau kelihatan jauh lebih muda. Mungkin kerana sudah lama tinggal di Amerika, auranya juga kelihatan glamour. Abang Azman, lama tak jumpa. Ya, lama tak jumpa. Saya memberi salam dengan janggal. Kak Zahira memerhatikan ibunya dengan teliti. Mak, nampak berseri-seri. Lega Zahira tengok. Ya ke? Biasa saja. Nampak lain. Kulit pun nampak elok, mata pun bercahaya. Puan Halimah cuba berlagak tenang, tetapi saya menjadi gementar. Pandangan mata Kak Zahira sangat tajam. Selepas keluar dari lapangan terbang dan masuk ke dalam kereta, Kak Zahira bertanya, Mak, sekarang tinggal di mana? Oh, sekarang Mak tumpang rumah Azman sekejap. Hah? Kenapa? Apartmen Mak ada projek pembangunan semula, jadi Mak tinggal sementara. Pandangan mata Kak Zahira menjadi lebih tajam. Kalau macam tu boleh tak Zahira tumpang sekali, malaslah nak bayar hotel mahal-mahal. Saya dan Puan Halimah serentak kaku, tetapi kami tiada alasan untuk menolak. Boleh saja, Puan Halimah menjawab terpaksa. Sejak hari itu, segalanya berubah. Dengan kehadiran Kak Zahira, kami tidak lagi bebas. Kami tidak boleh bersama pada waktu malam. Malah pandangan mata yang penuh makna pun terpaksa disembunyikan. Saya cuba menggunakan alasan kerja untuk pulang lewat, manakala Puan Halimah menghabiskan masa dengan Kak Zahira. Seminggu berlalu. Saya tidak pernah dapat berdua-duaan dengan Puan Halimah walau sekalipun. Kak Zahira sentiasa ada di rumah dan memerhatikan kami. Pada suatu malam, ketika Kak Zahira sedang menonton drama di ruang tamu, saya mengetuk pintu bilik Puan Halimah dengan berhati-hati. Mak, jangan Azman. Nanti Zahira terjaga. Suara Puan Halimah yang bergetar kedengaran dari sebalik pintu. Saya berpatah balik ke bilik saya. Hati saya hancur. Seminggu lagi berlalu. Selama tinggal bersama Kak Zahira, saya dan Puan Halimah cuba sedaya upaya untuk berhati-hati. Pada waktu siang, kami menjaga jarak seperti dahulu dan pada waktu malam, kami tinggal di bilik masing-masing. Tetapi tabiat adalah sesuatu yang sukar diubah. Pada suatu pagi, semasa saya sedang bersiap untuk ke pejabat, saya sukar untuk mengikat tali leher. Azman, mari sini. Puan Halimah datang dan membetulkan ikatan tali leher saya. Ia adalah tindakan yang begitu semula jadi, dan sentuhan tangannya terasa begitu akrab. Wajahnya sangat dekat dengan wajah saya. Dah siap, Puan Halimah menepuk-nepuk tali leher saya sambil tersenyum. Pada saat itu, saya terkejut dan berundur ke belakang. Kak Zahira sedang memerhatikan kami dari ruang tamu. Pada satu malam yang lain, selepas makan malam, Puan Halimah sedang mencuci pinggan dan saya pergi ke dapur untuk membantunya. Semasa menghulurkan pinggan, tangan saya terpegang tangannya. Hanya untuk beberapa saat,
tetapi kami tidak melepaskan tangan dan saling berpandangan. Saat saya tersedar dan cuba melepaskan tangan, kedengaran bunyi tapak kaki dari koridor. Kak Zahira sedang keluar dari tandas. Saya cepat-cepat menghulurkan pinggan dan keluar dari dapur. Pada suatu petang, ketika kami sedang menonton TV, Puan Halimah tertidur di sofa. Kepalanya hampir terjatuh ke sisi dan secara nalurinya, saya menahan bahunya. Puan Halimah secara semula jadi bersandar di bahu saya. Ia adalah tindakan yang terlalu biasa. Kak Zahira, yang sedang minum air di dapur, melihat kami. Saya dengan berhati-hati mengejutkan Puan Halimah. "Mak, masuklah tidur dalam bilik." Oh, maaf. Puan Halimah cepat-cepat bangun. Pada hari yang lain, saya pulang ke rumah dengan wajah muram kerana ada masalah di tempat kerja. Semasa makan malam pun, saya tidak banyak bercakap. "Ada masalah ke?" Puan Halimah bertanya dengan pandangan risau. "Tak ada apa-apa, okey je." Selepas makan, saya ke ruang tamu dan Puan Halimah mengikut saya. Kak Zahira sedang ke tandas seketika. "Betul ke okey ni?" Puan Halimah menggenggam tangan saya erat. "Kalau ada apa-apa, ceritalah. Walaupun pada mak saja." Sentuhan hangat itu membuatkan saya hampir memeluknya, tetapi bunyi pintu tandas dibuka membuatkan kami cepat-cepat melepaskan tangan. Kak Zahira masuk ke ruang tamu. Pandangannya tajam. Detik-detik cemas seperti itu berterusan. Sebulan berlalu. Pada suatu petang, Kak Zahira memanggil saya. "Abang Azman, boleh kita bercakap sekejap?" Jantung saya berdegup kencang. "Dah kantoi ke?" Tetapi Kak Zahira membuka cerita lain. "Abang Azman, kami dah dapat rumah." "Hah? Rumah untuk saya tinggal dengan mak. Minggu depan kami pindah." Kata-katanya tidak dijangka. Tiba-tiba saja, "Suami saya kan nak balik tak lama lagi. Kena kemas rumah sebelum dia sampai." Kak Zahira berkata dengan tenang. "Mak pun kena tinggal di rumah yang selesa. Takkan nak terus menumpang rumah abang, kan?" "Oh, ya." Perasaan saya bercampur baur. Adakah Kak Zahira sudah dapat mengagak atau memang sudah tiba masanya untuk berpindah? Saya tidak pasti. Malam itu, Puan Halimah memanggil saya secara senyap selepas Kak Zahira masuk ke biliknya. "Azman, dah dengar?" "Ya. Mak nak pindah." Puan Halimah memandang keluar tingkap. "Ya. Nampaknya dah sampai masanya." Suara Puan Halimah bergetar. "Rasanya kita kena berhenti setakat ini." Walaupun saya sudah menjangkakannya, hati saya hancur. Mak tak tahu Zahira perasan atau tidak, tapi itu tak penting lagi." Mata Puan Halimah bergenang air mata. "Kamu masih muda. Kamu kena mulakan hidup baru." "Umur tak penting, Mak." "Tidak. Ia penting." Puan Halimah memandang saya. "Sebab kamu, Mak dapat rasa hidup semula, rasa macam jadi perempuan semula. Terima kasih banyak-banyak." "Saya pun, Mak. Tapi sekarang, Mak kena lepaskan kamu. Untuk kebaikan kamu." Saya menahan air mata. "Mak, maafkan saya. Dan Mak sangat bahagia." Puan Halimah menggenggam tangan saya erat. "Kamu kena bahagia. Janji cari orang yang baik." Saya memeluk Puan Halimah. Ia adalah pelukan terakhir kami. Seminggu kemudian, Puan Halimah dan Kak Zahira berpindah ke apartmen baru mereka. Mereka akan tinggal bersama di sebuah apartmen luas yang dibeli oleh Kak Zahira. Pada hari perpindahan, saya membantu mengangkat barang. Sambil memuatkan barang-barang Puan Halimah ke dalam lori, perasaan saya bercampur baur. Ini betul-betul pengakhirannya. Ketika Kak Zahira pergi sebentar, saya sempat berbual dengan Puan Halimah untuk kali terakhir. "Jaga diri baik-baik." Puan Halimah memegang tangan saya. "Mak pun." "Mak okey saja." Puan Halimah tersenyum, tetapi matanya berkaca. "Kamu janji dengan Mak, cari orang yang baik dan bahagia semula." "Saya janji." Kali terakhir mata kami bertemu, kami hanya tersenyum tanpa kata. "Terima kasih." "Mak pun." Tanpa perlu diucapkan, kami memahami hati masing-masing. Lori itu mula bergerak. Saya berdiri di situ, memandang sehingga lori itu hilang dari pandangan. Kak Zahira datang mendekati saya. "Abang Azman." "Ya. Sekarang, carilah orang yang baik dan hidup bahagia." Saya menundukkan kepala. "Baik." Kak Zahira menepuk bahu saya. Sejak hari itu, saya kembali hidup sendirian. Tetapi kali ini berbeza. Ada kenangan hangat yang tersimpan di dalam hati. Masa yang dihabiskan bersama Puan Halimah. Saat-saat kami saling menenangkan dan mencintai.
Ia bukan lagi rasa bersalah, tetapi kenangan yang indah. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan seorang wanita di sebuah majlis syarikat. Usianya sebaya dengan saya, seorang yang berwatakan hangat dan ceria. Saya mendekatinya dengan berhati-hati. Ia adalah satu permulaan yang baru. Puan Halimah juga kadang-kadang menghantar mesej. Apa khabar? Baik, Mak. Mak sihat? Sihat. Kamu kena bahagia, ya? Baik, Mak. Mak pun sama. Kami telah melepaskan satu sama lain, tetapi tidak melupakan sepenuhnya. Kadang-kadang, apabila saya teringatkan Puan Halimah, saya akan tersenyum. Terima kasih, Mak. Mak pun berterima kasih. Begitulah kisah kami berakhir dengan senyap, tanpa rasa bersalah atau penyesalan, hanya kenangan hangat yang tinggal.